gelap. Baca kat sini gelap lah. Kan aku pakai suara gelap lah. Oh, cuaca gelap. Tak nak hujan. Assalamualaikum. Tak perlu. Alah, tak perlu ke subuh dia nak keluar. Dia lambat. Tapaknya kociknya. Okey. Tapi semat lah. Angin kuat kat sini. Okay, pukul 12.30. Pukul 12.30 kita orang sampai dekat Rindu Campsite dekat Sahom. Tengah nak memilih kawasan tapak. So kita orang dah pusing-pusing tadi. Ada 4 tapak. Kita orang ambil tapak yang B8. Kita orang sekarang ni ada 4 tapak. Maksudnya B8, B9, B10, B11. Kita orang ambil tapak kali ni. 4 family. Dan satu family lagi kita orang sewa dekat chalet. Kenapa B12 tau? B12? Apa tuan lagi? Tak satu tu untuk makan. Oh, nak kata untuk makan. Kita pusing-pusing sekejap. Pusing-pusing tadi, kita orang cadang ambil B12 lah. Tapak B12. Kira ni tapak yang paling ujung. Kira pot yang paling privacy lah kat sini. Paling ujung. So kat sini kita dah nak buat apa, dari kat sini boleh lah aku letak kursi. So dapatlah tengok pemandangan kat sini. Pemandangan sungai kat sini. Cantik sungai dia. So sebelah yang B12 ni dekat dengan chalet dengan toilet. So dekat sangat lah untuk aku guna. Biar aku nak set up dulu. Nanti baru sambung balik. B12, B11 lah untuk anak-anak bujang nanti. B10 Hacai dengan B9 dengan B8. Kami ada 5 tapak kali ni. Tiba-tiba kena serang hujan. Kelang kabut. Tapi dapatlah. Tuan dah settle kat sebelum hujan lebat. Tapi dalam keadaan basah agak. Ni kira kali kedua waktu pasang kemah, waktu hujan. Tapi hujan kali ni tak terlalu lebat lah. Ringan-ringan je. Tapi yang masa first dulu kita dekat Ulu Langat, itu memang tengah-tengah pasang memang hujan lebat gila-gila. Tapi ni okey. Cepatlah pasang. Dalam pukul 2.30 tadi, kita orang dah settle semua setting untuk kemah tengah-tengah hujan. Lepas tu aku set up untuk anak bujang aku punya area pakai kemah diorang. Sekarang ni kita nak pergi keluar kejap, nak cari barang-barang basah kot yang untuk kita orang punya menu lah dekat Pekan Kampar. Okay. Daripada campsite untuk kita keluar ke Pekan ke jalan besar dalam 8km. Jauh jugalah 8km. Sebab tadi pun masuk pun tengok dalam Waze ada 8km. So kalau yang jenis-jenis malas nak beli barang tu kan, beli awal-awal lah sebelum masuk ke campsite. Ada makan boleh? Kita pergi beli barang-barang untuk camping. Tak boleh masuk kot. Uish, ada ni lah.
cari hadiah untuk budak Pina. Semua orang Arab asal itu. Halal, halal, halal. Semua halal. Kami balik daripada beli barang tadi, balik-balik tengok air dah naik. Mungkin kat Ulu tadi hujan lebat kot. Apakah amat panjang Ingat saya tutup mata. Aku nak ambil lasak Kuala. Lasak ada lah tapi bekas yang ada lagi. Ya. Juga pasal. Oh, lasak Kuala bang? Awak jangan. Oh, dah sepo. Kau faham tak time? Agak. Tak mana yang mesti. Oh my. Ini Ipoh pun bukan, Kuala Kangsar pun bukan. Ya. Dia orang cakap Chennai mari. Hai. Chennai punya. Aduh. Surprise! Hari ni apa? Birthday kawan aku dengan isteri aku. Diorang sama-sama apa? Sama tarikh lahir. 13 bulan 2. Allah selamatkan, Nora dan Tina. Allah selamatkan kamu. Yang penting Allah selamatkan aku. Nora tak apa. Tak, mungkin nak suka bini ambil kek. Suap bini. Buat. Cepat. Jangan ada konten kan. Biasa. Kami tak rasa sakit. Biasa lah. Nak suap ke tangan ke? Tak, sana dengan ni. Halal kan? Halal. Jangan suap dengan pisau pula. Gila kau Zam nak suap dengan pisau. Itu macam ada Cium. Aku record orang. Dah. Dia senyap-senyap dia kan. Dah habis dah. Dia senyap. Sambil baca Syah. Tak bergerak betul ni. Acik minta tolong ni. Hampir betul. Dekat kantin lah kau. lah kena beratur pula. Dekat kantin lah. Tadi dah buat tu lah. Ni kita orang ada beli surprise tadi untuk hadiah birthday sahabat aku, Pina. Ada aku suka lah. Pina, nah, ada untuk kau. Ini betul-betul surprise. Cepat dah. Oh dah ni dah. Sama. Aku tahu walaupun kau bukan ni mesti Lego. Aku tahu. Aku kan bijak orangnya. Duduk. Kenapa tak lah? Terima dapat bukor walaupun aku dah ada. Oh ya? Aja ya kau. Wow. Terima kasih. Sama? Itu Nora. Nora, daripada Nora hadiah aku sebenarnya dah sampai dekat rumah Nora. Cuaca malam kat sini memang sejuk betul lah. Pengalaman tidur kat sini memang sejuk. Mungkin sebabkan petang semalam daripada petang semalam hujan kan. Lepas tu bawa ke malam ada ranyah-ranyah sikit. Mungkin tu kot sebab sejuk. Tapi memang semalam tidur memang sejuk betul lah. Malena. Kita nak sediakan sarapan dulu. Tunggu kawan-kawan sana pun prepare orang punya nasi lemak apa semua kan. Kami nak sarapan lah. Cuma aktiviti hari ni kita mungkin akan mandi-mandi sungai kot. Lepak-lepak mandi sungai lah. Santai-santai je.
Pagi ni kita orang punya kontrak buat sambal ikan bilis untuk nasi lemak untuk sarapan pagi ni. So nasi lemak orang kemah belah sana buat. Kami cuma buat untuk sambal dia je. Sambal ikan bilis. Cuaca pagi ni pun cantik lah. Air pun dah mula jernih balik. Dah semalam hujan lebat kan. Dan air keruh sampai ke malam. Pagi ni lah dia dah jernih. Cantik lah air dia. Kita pergi tinjau kemah sana. Cucuk jagung dah nak buat dah. Yang bangun siapa? Syifa. Syifa bangun dulu. Ini kalau camping dengan Kak Roza dengan and the gang, memang inilah benda ni. Wajib ada. Cucuk jagung. Dah cukup. Dia nak kosong dia. Mana ahli-ahli masyarakat yang lain ni? Yang ada jalan ni. Rana nak makan apa? Nasi lemak. Naga dek. Nugget. Ni tapak B7. Tapak B7. Dekat bawah tu tapak A. Turun kita pusing balik lah. Zone B. Oh tu. Dia apa tu? Mana pergi? Oh, cantik betul loh kawasan ni. Dengan dia punya pokok-pokok buluh dia. Repeat kat sini pula ambil. Cantiknya. Ada kita orang repeat kat sini lah. Area zone A ni. Dalam RM45 je. Cantiknya. Oh cantiknya. Besar ini boleh. Tak, memang dia tak nak untuk tapak tu ni. Untuk pacak ni macam memang untuk santai. Dia yang lalu orang repeat kat sini. Mari lah tempat ni. Oh, cantiknya. Luas. Tu lah kalau terus kalau letak meja kat sini tu nampak sungai je. Boleh juga ni tapak ni. Dia nampak dia siap macam ni. Antara banyak-banyak tapak dekat sini kan, aku rasa tapak ni paling cantik. Oh, dengan view dia. Lepas tu akses untuk ke sungai pun senang. Nak terus ke bawah senang ya. Cantik lah tapak ni. Dah jauh. Tak adalah jauh sangat. So ni ada tapak. Semua dah ada plug point lah. Dengan harga dia, dengan ada plug point. Setiap plug point, setiap tapak 24 hours boleh pakai. Memang harga memang baloi lah. Ni toilet dia. Toilet kat sini ada 4 pintu. Toilet sini. Nak tapak. Ha? Boleh suka untuk itu. Tapak kan? Geng-geng kita. Toilet bawah pun okey. Toilet bawah pun okey. Toilet belah A ni dia lagi Nak video pendek pun. dia lagi cantik daripada toilet untuk type B punya. So inilah ada dekat kawasan bawah tu macam sesuai untuk pinik-pinik lah. Oh ni kawasan parking kereta dekat area A. Tapi kita orang rasa macam malah ruginya tak dapat A. Memang cantik lah kawasan A. Ini kira dah hari tu yang aku pergi kat Batu Borau pun dah seseronok. Hari ni pun rasa macam cantik kan tempat ni. Pun rasa puas hati. Mana pun cantik. Itu kawasan piknik lah. Lepas tu kat area depan tu dia macam ada kawasan piknik. Ini tak pasti. Belah ni reduk campsite macam ni juga ke apa? Ni area sini.
Oh, ada platform. Platform ni rasanya untuk orang yang piknik-piknik. Oh, dia ada buat deck ni untuk orang datang untuk berkelah. Oh, Bilal ke bawah aku punya Bilal. Oh, Bilal. Tak ada, dia main kat bawah. Main kat bawah. Dia main tubing lah. Oh, bagus lah ada orang buat tengok. Oh, tengok. Oh, teruja lah kami bila datang campsite ni. Tempat yang piknik ni pun ada disediakan toilet lah untuk perempuan dan lelaki area sini. Merah tu untuk perempuan, yang biru tu untuk lelaki. Oh, ATV pun boleh sewa sini ya. Cantik. Kat sini pun kalau ada piknik-piknik, adalah disediakan tempat-tempat makan. Ada orang berniaga kat sini. Toilet ke apa entah. Oh, tempat persalinan. Oi, awal korang. Awal korang. Cantik lah macam dia. Bang, ni yang kawasan sini tapak macam mana? Tak bang, tapak. Tapak campsite reduk ke asing? Ini bukan sekali reduk itu. Oh, ni awam je? Awam. Oh, Abang nak pacak pun boleh. pacak pun boleh ke? Tak ada tu ni. Sebab dia mandi, parking pun memang free. Oh, kalau mandi pun free je? Oh, toilet. Setakat ni lah kan. Toilet. Yang ni saya, yang ni, tangga ni. Tangga ni ada GPS lah. Oh, ada kerjaan juga lah abang. Asalnya dia apa benteng air lempak ni. Oh, faham. Dia alang-alang tu yang dia buat tangga. Oh, ini pun orang sediakan lah GPS tu kan lah. Toilet cuma bayar lah. Oh, bayar toilet je lah bayar. Bayar toilet ni. Dan kalau mandi sampah kena Bawa sendiri lah. bawa balik lah kan. Hmm. Itu je lah. Kita orang lepak kat dalam. Itu kat campsite. Campsite. Ada rindu. Reduk. Jalan bang. Ya. Okey, masih. Dia pandang campsite bang. Ada berbelas. Mana? Dalam sini ke? Dalam kawasan kampung ni lah. Oh, kena keluar balik lah. Ada. Ada. Oh, ada lagi? Oh, kena jalan ke atas. Berjauh orang sikit. Atas nak satu campsite. Si apa? Kasra. Kasra. Kita ada hot spring. Oh. Kita belajar di hot spring lah. Oh, kita kena pergi atas lagi. Jalan. 7 kilo. 3 kilo. Tak ada jauh kan. Lambing ni sikit lah. Oh, ya ke? Oh. Jalan elok je jalan. Jalan macam ni lah, jalan sekarang lah. Jauh lah kan. Apa boleh aku pada tengah nak tengok. Buat situ kat mana sini juga? Sungai ni tapi sebelah sana. Mana kena keluar lah? Keluar balik. Oh. Keluar balik. Ke kiri? Kiri ada signboard tanah perkuburan. Oh. Ambil kiri. Ini kira highway plus lah kan? Highway plus. Okey bang. Ya. Okey, masih banyak. Tu skateboard. Naik atas. Sangka ada hot spring kat atas. So, tadi brother tu kata kita boleh bawa je kemah untuk wire camping kat sini. Free je dia kata. Parking kat sini pun semua free je. Mandi pun semua free. Cuma nak gunakan toilet je kena bayar. Itu je kena bayar. Kira ikut jalan yang mana ada road dia? Yang ATV ni, sewa dia. Ya ini 100. 100 Oh, track 1 jam. sejam. Sejam. Seorang? Seorang single 100. Kalau naik tu tambah 50. 1,5? Kalau yang itu 30 dengan 50. 30-50. 30 kalau naik tu tambah 10. Itu ATV sama ke? Jadi sama. Tapi jalan kecil, jalan Yang 30 tu 2 orang pula. oh 2 orang.
Yang 50 tu satu orang ni sebab adventure. Oh, Yang ya. 100 tu adventure. Yang tu venture. Abang bawa lah. Okey. 1.5 untuk 2 orang. Aku dulu bang. Okey. Ya. Siang. Okey. Tapi pergi dalam anda lah. Sampai atas kan dia? Dalam adventure 100. Kat atas terus. Okey, right. Dia ada 4 package je. Ada 3 package. 100, 50 dengan 30. Yang 100 tu untuk seorang. Kalau nak naik berdua jadi 100.5. 100.5 tu dia akan bawa sampai naik atas. Kira full adventure lah. Kalau yang 50 dengan 30 tu kat dalam ni je. Untuk 2 round. 30 tu untuk dalam ni 2 round. Yang RM50 tu Okay, nak masuk. 1 round. Lepas tu dengan adventure sikit. Tu yang 50. Kita nak bergerak ke kemah sebab aku punya GoPro ni pun nak habis bateri dah. Nak kecas dulu. Makan dengan sambal. Mana ke? Tak, rasanya macam tu lah tu kan. Dia kena makan dengan sambal. Tak. Bau belimbing. Ini. Putat kata di owner campsite tu. Maksu panggilan dia. Bau ulam dia kata dia ni. Macam ni kan. Ni tak boleh lah, dia nak masak lah. Orang pandai makan. Macam maksu pun tak pandai makan. Macam ni. Oh. Ulam. Masam-masam katanya. Dia kelat-kelat. Mana datang buah ni? Kumpul. Dah pula ambil campak je. Kalau ada pokok buah kayu macam buah belimbing, buah durian Belanda, memang kita benar ambil buah jambu. Kalau tengah musim kan, ni dah musim jambu dah habis baru nak start ni balik. Buah jambu baru nak start keluar dia punya putik balik. Kalau ada pokok buah kayu lah, maksudnya memang kita benar ambil makan. Macam nak masak ke, ada pucuk-pucuk ubi ke, ada Ambil lah. ubi ambil je. Memang Terima kasih banyak. Tu pokok belimbing ni. Ni kawasan yang campsite yang bakal diorang nak buat lah. Masih dalam construction. Dekat area sini. Area pokok belimbing. Penuh dengan pokok belimbing lah. Buat ada laki tak ada juga. Ada 3-4, ada juga. Tapak ni semua dekat ni. Ya, tandas yang bakal diorang buat kat tapak belimbing lah. Area pokok belimbing. Dekat berkongsi dengan Reduk Campsite. Tapi area tapak ni dia akan masuk ke dalam sikit lah daripada sungai sana ke area sini. Ini yang rasa dia macam apple muda. Tu ni. Yang rasa apple muda. Apple muda. Kalau masam dia memang masam betul. Selalu kalau aku makan yang biasa-biasa tu kan, memang rasa dia masam gila-gila babi lah. Tapi yang ni, belimbing ni dia rasa macam apple hijau tu. Sedap. Dan kelebihan dia pula, dia boleh turun blood pressure dengan kolesterol. Selain daripada tu dia anti cancer. So ini kelebihan belimbing bulun. Maknanya kalau siapa yang ada masalah tumor atau kanser first stage, ini dia ubat dia. Oh, ada Spring Camping Village. Ada tak nampak dah, Nap Dusun Padang Tupah. Letak motocross pada kat atas. Ada Sahom Safe House. Ni kita orang ni apa, Reduk Rindu Campsite punya signature. Banyak lagi projek-projek yang owner campsite, owner tanah akan buat. Safe House, Camp and Jam. Banyak lagi dia orang akan buat kat tapak ni lah. Jadi dari sini banyak lagi projek-projek dia orang akan buat untuk penambahbaikan. So ini
Ada dua bahagian tadi. Ni zone B. Pintu masuk zone B. Starting daripada dia kawasan ni yang buat cantik dia sebab pokok-pokok buluh dia tau. Pokok-pokok buluh ni yang buatkan kawasan dia cantik. Itu yang dia panggil Redup Rindu Campsite. Sebab redup sangat. Starting daripada B1. Itu yang zone A tadi. Tempat ni memang best. Redup gila. Yang satu sebab tempat membasuh macam dekat. Masak pedas salmon. Sedap gila. Yang camping dia lah dapat rasa ikan salmon masak gulai apa. Ya, nak buat ya. Ini speciality kawan aku yang Acai tu. Kalau dia masak salmon, kalau camping, dia akan buat salmon asam pedas ni. Oh, memang sedap. Kari salmon ke. Tapi kalau yang belah-belah ni pula, belah-belah Abang Fizan, dia orang akan buat ikan bakar. Abang Fizan, power dia masak cucur. Cucur jagung. Oh, duri. Pakai slipper lah. Sebabkan apa? Asyik hujan je. Jadi macam malas nak mandi. Ni pun hujan balik. Tapi takut rasa rugi kan tak mandi sungai ni. Celup sekejap lah. Sebab risau sebab ujung dekat hulu dah hujan lebat. Sekarang ni pun hujan lebat ni. Takut air naik je. Betul boy. Belah hujung ada buai. Oh, tapi hujan makin lebat lah. Tak sempat juga aku nak mandi. Selamat pagi geng. Pagi ni hari ketiga kami dekat Redup Rindu Campsite. So hari ni hari terakhir kami. Hari pagi ni pun kalau boleh tengok masih hujan lagi lah. Jadi sepanjang 3 hari kami kat sini memang layan hujan je lah. Tengok, ni pun nak hujan lagi. So kita nak breakfast dulu pagi ni. Kalangan dia ni kita kena backup. Takut gambar tak ada nanti. Banyak kat bangla tu pun pakai. Okay bang. Okay, terima kasih banyak. Jumpa lagi kita. InsyaAllah. Second ya? Second Kita akan katur pula. Tengoklah. Ini second. Ini second. Second lah. Third lah third. Untuk 2000 ni. Benam. Jumpa lagi. Okey, senang. Jumpa lagi. Okay bang. Okey. Okay bang. Kalau ada salah Bilal. lebih kurang tak lah ya. Abang sama bang. Sama-sama. Kita nak lagi. Sila. Lagi aku lagi sekejap. Tinggal sekejap. Syah, saya ikut. Tak. Tak ada masalah. Tinggal sekejap. Okey. Kat situ ada minum-minum juga kan sikit. Okay, bye bye. Untuk lapor dah ni. Alah nak balik. Tinggal lagi sekejap. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih. Terima kasih je. Terima kasih ya. Okey benar lebih kurang tak lah.
Apa nama tak Makan dia semua yang masak. Kak Rozak, terima kasih masak ya. Kalau ada lebih kurang tak halal ya. Kak, terima kasih beras basmati. Nasi Arab. Sponsor. Ada sepi. Ada mati ni. Aku nak tanya ni, ada mati ni. Aku pun nak. Azam, here. Angan. Nak kata orang tu kilat lagi. Okay, settle kita punya camping kali kedua untuk tahun ni. Bersama dengan sahabat-sahabat aku lah yang biasa aku camping. Asyik, Tina, dengan abang-abang dia. Satu family lah. So, inilah saja daripada kami dari Reduk Rindu Campsite dekat Tahom. InsyaAllah jumpa lagi kami di camping-camping yang seterusnya akan datang. Mungkin bulan 6 lah kan. Lepas raya lah nanti balik. Okay, jumpa lagi. Upload lagi sini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.